Setiu Hidden Adventure, menjelajah keindahan tersembunyi kampung kita. Kadang-kadang kita mencari tempat yang indah jauh di luar sana, sedangkan di kampung sendiri masih banyak rahsia alam yang belum kita terokai. Kali ini saya kembali ke kampung halaman saya di Setiu, Terengganu. Dan dalam perjalanan pulang ni, saya berpeluang mengunjungi sebuah chalet yang baru diusahakan oleh anak saudara saya, Embut Desa Chalet. Tetapi saya bukan datang sekadar untuk melihat chalet. Saya datang untuk bertanya satu soalan. Apa sebenarnya yang menarik di sini sehingga orang luar patut datang ke Setiu? Saya bertanya kepada anak saudara saya, kalau orang datang menginap di Embut Desa Chalet, apa yang mereka boleh lakukan? Jawapannya membuat saya tertarik. Rupanya di sekitar kawasan ini terdapat pelbagai lokasi yang sesuai untuk mereka yang sukakan eksplorasi alam semula jadi, sungai, air terjun, berkayak dan pendakian gunung. Dan yang lebih menarik, ada tempat-tempat yang mungkin masih belum begitu dikenali oleh orang ramai. Berikut adalah mengenai chaletnya dan menariknya andai kita ke sini. Okey guys, sama-sama kita lihat. Let's go! Embut Desa Chalet. But I wasn't here just to see the chalet. I wanted to ask one simple question. What makes Setiu worth exploring? If people come and stay at Embut Desa Chalet, what can they actually do here? The answer is, around this area, there are opportunities for people who love nature exploration. Rivers, waterfalls, kayaking, and mountain adventures. And the most exciting part? Some of these places are still relatively unknown to many people. Guys, listen another answers. Cuba cerita sikit macam mana tercetusnya idea nak buat homestay kat kampung. Untuk idea, saya pencin askar, so saya tak ada job lah selepas pencin kan. So tak nak saya kena cari kerja lah, sebab pencin pun askar ni umur muda lagi. So saya fikir kalau saya buat kat bandar, nanti saya akan terlekat kat bandar nanti. So saya rasa saya dah nak beralih kepada duduk area kampung lah. Kampung yang ada ni sinilah kan. Yelah. Kampung, kalau kampung belah mak mertua tu memang dia dah tak duduk kampung lah. So untuk dekat sini, saya tengok kat sini banyak aktiviti sungai. Ada kat Langkap, kat depan rumah tu ada SAP kan, Setiu Adventure Park. Mana? Kayak kat depan rumah tu. So dekat situ dia ada yang 16K 16K, 8K, lepas tu 4K. Maksudnya apa? Kilometer. Berkayak 8. So kalau lepas tu ada sungai Ulu Kasar, lepas tu ada Lata Payung, lepas tu ada hiking. Satu, kayaking di Kampung Langkap. Antara aktiviti yang boleh diterokai ialah pengalaman berkayak di kawasan Kampung Langkap. Bayangkan pagi yang tenang,
air sungai yang mengalir perlahan dan kita bersama keluarga meninggalkan seketika kesibukan telefon dan kehidupan bandar. Bukan sekadar berkayak tetapi menikmati alam. 2. Latar kasar. Kemudian ada pula latar kasar. Bagi pencinta alam semula jadi, kawasan seperti ini memberikan pengalaman yang berbeza. Bunyi air, hutan hijau, batu-batuan dan perjalanan menuju ke destinasi itu sendiri menjadi sebahagian daripada pengembaraan. Pangatlo, Lata Payong. Another destination worth exploring is Lata Payong. Places like this remind us that Terengganu is not only about beaches. Beyond villages, there are rivers, waterfalls and forests waiting to be discovered. 4. Gunung Sarut, the Blue Lagoon. But there is one place that really caught my attention. Gunung Sarut. And somewhere within this natural landscape lies a place known as Blue Lagoon. A beautiful destination that is still relatively unknown to many people. To reach places like this, we have to leave the ordinary roads behind. We have to walk. We have to climb. We have to experience the journey ourselves. Because sometimes, the real beauty isn't just the destination. It is the journey that takes us there. Of course, every outdoor adventure should be properly planned, guided where appropriate, and undertaken with safety as the priority. Umbut Desa Chalet, base camp keluarga. Tercetusnya idea untuk buat Umbut Desa Chalet ni apabila selepas saya pencen, so saya tak ada kerja, so saya perlukan kerja, so saya kena create satu idea yang mana saya boleh memberi pendapatan kepada saya lah. And then dekat sini saya ada terfikir juga nak buat dekat area-area bandar, tapi bandar mungkin dah banyak saingan, so saya cuba cari yang lebih tenang, lebih damai. So saya ternampak satu tempat iaitu di Kampung Langkat lah, sebab dekat sini pun terdapat banyak aktiviti sungai. Di Setiu ni banyak juga tempat-tempat yang terkenal. So apa kata kita try untuk buat area pendalaman, sebab area Setiu ni terkenal dengan pantai lah, pantai penarik apa semua. So saya cuba ketengahkan idea ni untuk buat di desa. Lagipun di Kampung Langkap ni banyak sungai seperti aktiviti berkayak. So di Kampung Langkat lebih kurang 500 meter lah daripada Umbut Desa Chalet. So selain daripada tu kita ada Ulu Kasar. Ulu Kasar pun terkenal juga tempat dia, sungai cantik. Lebih kurang dalam 5 ke 6 kilometer. So yang paling famous dekat area-area Umbut Desa ni adalah orang yang selalu suka lah, termasuk orang kampung ni, iaitu mandi air terjun di Lata Payung. So di Lata Payung ni memang famous lah di Terengganu ni. So air yang jernih apa semua. Lepas tu kita ada air terjun di Lata Payung. Untuk di Lata Payung terkenal dengan Blue Pool. Ramai-ramai area-area kawasan Terengganu ni akan pergi ke sana lah. Untuk pergi ke Blue Pool tu ada sikit aktiviti, iaitu kita perlu hiking lebih kurang dalam 40 minit untuk sampai ke Blue Pool. Lepas tu yang terbaru dekat sini adalah aktiviti hiking Gunung Sarut. So dah ada orang buat trek apa semua, dah ramai juga permintaan ke hiking ke Gunung Sarut tu. Untuk ke Lata Payung ni lebih kurang dalam 8 km lah, tak jauh daripada Umbut Desa Chalet ni. Dan di sinilah saya melihat peranan penting Umbut Desa Chalet. Chalet ini bukan sekadar tempat untuk tidur, ia boleh menjadi tempat keluarga berkumpul
tempat saudara mara bertemu, tempat anak-anak bermain, tempat kita berehat selepas seharian menjelajah alam, dan yang paling penting, ia boleh menjadi titik permulaan kepada sebuah pengembaraan. Pagi kita keluar meneroka, petang kita kembali, malam kita berkumpul, makan bersama, bercerita, BBQ dan menikmati masa bersama keluarga. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari destinasi yang jauh sehingga kita terlupa ada tempat yang indah di negeri sendiri. Dan mungkin ada sebuah kampung yang menyimpan cerita yang belum pernah kita dengar. Bagi saya, Setiu bukan sekadar tempat saya dilahirkan atau tempat untuk pulang. Setiu mempunyai alam, mempunyai sungai, mempunyai air terjun, mempunyai gunung dan yang paling penting, mempunyai manusia dan keluarga yang mahu berkongsi keindahan ini dengan orang lain. Dan mungkin Umbut Desa Chalet boleh menjadi tempat anda memulakan perjalanan itu. Ini bukan sekadar perjalanan ke sebuah chalet, ini adalah Setiu Hidden Adventure. Come for the stay, stay for the family, and live with an adventure. Kamera? Dah. Okey, untuk bilik, kita ada 6 bilik sambung yang tadi. So kita di sebelah kanan ni bilik premium. Bilik premium harga untuk buat masa sekarang kita buat promosi sehingga 30 September iaitu RM180 per bilik. So dekat bilik tu kita ada, kalau tuan-tuan nak bawa Toto dibenarkanlah. Sebab kita ada ruang sikit untuk hampa Toto. Lepas tu yang sebelah kiri saya ni okey, untuk bilik di sebelah kiri punya iaitu standard family, kita ada 3 bilik standard family. So harga dia 150 promosi sehingga 30 September. So harga selepas 30 September akan diberitahu kelak. Okey, untuk bilik ataupun chalet yang kita ada 6 biji ni semua keluasannya sama. Lepas tu yang bezanya adalah katil. Untuk katil standard yang 150 tu dia ada katil queen dengan katil super single. Untuk yang premium ni ada 2 katil queen. Yang lain semua kat dalam tu semua sama. Family Adventure Day in Setiu. Imagine bringing the whole family here. Maybe 10 people, maybe 20, or perhaps an entire extended family. Stay together at Umbut Desa Chalet. Then choose your own adventure. Some can go kayaking. Some can explore the waterfalls. Some can enjoy the river. And for those looking for a greater challenge, there is the possibility of exploring Gunung Sarut. This is what I call a family adventure day. It is not just a holiday. It is about creating memories together. As closing, sometimes we spend so much time searching for destinations far away that we forget about the beauty waiting in our own backyard. For me, Setiu is more than just my hometown. It has rivers, it has waterfalls, it has mountains, it has nature, and most importantly, it has people and families who are willing to share this beauty with others. And perhaps Umbut Desa Chalet can be the place where your journey begins. This isn't just a trip to a chalet. This is Setiu Hidden Adventure. Come for the stay, stay for the family, leave with an adventure. I'm Datuk Bagus. See you on our next exploration. Setiu Terengganu, nature is waiting to be discovered. Under crimson skies he rides, dreams of fire in his eyes. Saturday he owns the light, but Sunday steals the fight. Still he runs through storms and rain, carrying hope through silent pain. Oh, King of Saturdays, fastest heart in the race, chasing stars that fade away. Still he never walks away.
Saturday.